Baiklah, pada kali ini saya Nur Syazwina dan rakan saya Harifah Hanina akan membentangkan RPH dan modul inovasi. Bagi subjek tingkatan 5, dalam bab 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Dalam pengkhususan tajuk 2.5 kaedah dan bahan dalam pemprosesan makanan. Seterusnya pada rancangan pengajian harian, untuk maklumat semua, kelas 5A Amanah mempunyai bilangan pelajar seramai 30 orang, manakala tarikh jangka pembelajaran dilakukan pada 26/5/2025 dalam tempoh masa 60 minit. Rancangan pengajaran harian ini memberi fokus pada kemahiran mendengar, membaca dan menulis. Kali ini saya akan membentangkan kandungan di bawah standard kandungan, iaitu 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Melalui topik ini, pelajar akan mencapai 3 standard pembelajaran utama, iaitu yang pertama 2.51. Pelajar dapat menjelaskan maksud teknologi pemprosesan makanan, iaitu proses menggunakan pelbagai teknik dan peralatan untuk mengubah bahan mentah kepada makanan yang lebih tahan lama, selamat dan mudah digunakan. Yang kedua, 2.52. Pelajar akan menyatakan jenis-jenis kaedah pemprosesan makanan, contohnya kaedah haba, iaitu memasak atau penguapan, penyejukan, pembekuan, pengeringan, pengetinan serta penggunaan bahan pengawet. Yang ketiga, 2.53, pelajar dapat menilai kelebihan dan kelemahan kaedah-kaedah seperti yang saya sebut pada poin 2.52. Contohnya, penyejukan. Walaupun kaedah penyejukan dapat mengekalkan kualiti makanan, ia mungkin memerlukan kos yang tinggi pada kos penyimpanan. Sebaliknya, kaedah pengeringan lebih mudah dan menjimatkan, tetapi ia boleh mengubah rasa dan tekstur makanan. Dengan pemahaman ini, pelajar mampu membuat pilihan yang bijak tentang kaedah pemprosesan makanan yang bersesuaian mengikut situasi dan jenis makanan. Untuk objektif pembelajaran pula, terdapat 3 perkara utama yang ingin dicapai. Objektif yang pertama adalah menyatakan sekurang-kurangnya 4 kaedah pemprosesan makanan. Objektif yang kedua, menjelaskan fungsi bahan kimia seperti pengawet, pewarna, peluntur, perisa, penstabil makanan, pemanis, antioksidan dan juga pengetinan. Objektif yang ketiga adalah menilai impak penggunaan bahan kimia dalam proses makanan terhadap kesihatan manusia. Walaupun bahan-bahan ini adalah penting dalam industri pemakanan, penggunaan secara berlebihan atau tanpa kawalan boleh membawa kesan yang negatif kepada kesihatan tubuh manusia, seperti sakit alahan, kerosakan buah pinggang atau risiko penyakit kronik. Dengan memahami ketiga-tiga objektif ini, kita akan dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana bahan kimia digunakan dan bagaimana ia boleh mempengaruhi kualiti serta keselamatan makanan. Dalam proses pengajaran, terdapat 3 kriteria kejayaan yang dilihat. Yang pertama adalah, adakah pelajar dapat menyenaraikan dan menerangkan kaedah pemprosesan makanan? Yang kedua adalah, adakah pelajar dapat mengenal pasti dan menjelaskan fungsi bahan kimia dalam pemprosesan makanan? Dan yang ketiga adalah, adakah pelajar dapat membincangkan kesan penggunaan bahan kimia terhadap kesihatan tubuh badan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arifah Hanina. Nombor matrik saya P159148. Saya akan menerangkan langkah pengajaran. PDP dimulakan dengan set induksi. Guru menayangkan gambar makanan segar dan makanan proses seperti ikan mentah dan sardin dalam tin. Murid diminta membuat perbandingan dan menjawab soalan seperti kenapa satu boleh tahan lebih lama. Ini bertujuan mencetus minat dan mengaktifkan pengetahuan sedia ada pelajar. Seterusnya, langkah pertama, melibatkan tayangan video animasi yang memperkenalkan kaedah pemprosesan makanan seperti pengeringan dan pengetinan. Guru memberikan penerangan sambil pelajar mencatat maklumat penting sebagai nota. Soalan reflektif turut diajukan untuk menggalakkan penglibatan murid secara aktif. Dalam langkah kedua, pelajar diperkenalkan dengan pelbagai bahan kimia dalam makanan seperti pengawet dan pewarna. Guru memberi contoh sebenar dan pelajar melengkapkan peta buih sama ada secara individu atau kumpulan. Bincangan dijalankan bagi mengenal pasti fungsi dan kesan bahan-bahan ini terhadap kesihatan. Seterusnya, langkah ketiga, murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang impak penggunaan bahan kimia terhadap kesihatan manusia dan haiwan. Hasil perbincangan dikongsikan melalui Padlet dan guru akan membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan berkaitan amalan pemilihan makanan yang selamat. Akhir sekali, dalam penutup, pelajar akan menghasilkan exit tiket dengan menulis satu kaedah pemprosesan, satu bahan kimia dan satu kesan atau manfaat. Beberapa pelajar akan berkongsi jawapan mereka sebelum guru merumus dan menutup sesi PDP. Seterusnya dengan justifikasi. Aktiviti PDP ini dirancang berdasarkan 3 pendekatan utama. Pertama, penggunaan visual dan multimedia seperti video ataupun slide yang disokong oleh 2 coding teori yang membantu pelajar untuk memahami konsep secara konkret melalui gabungan visual dan verbal. Kedua, aktiviti pembincangan kumpulan menggunakan Padlet
berasaskan dialog sosial Vygotsky yang mendorong interaksi dan kolaborasi murid. Akhir sekali, penggunaan exit ticket sebagai penilaian formatif disokong oleh teori metakognitif yang menggalakkan pelajar membuat refleksi diri terhadap pembelajaran mereka. Secara kesimpulan, setiap langkah PDP yang dirancang adalah memenuhi objektif pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai pendekatan pengajaran. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.